Banyak orang tanya aku soal bergaduh ni dan memang patut pun aku dah tak berlawan lagi. Aku dah besar daripada sukan tempur sangat muda. Umur aku X tahun. Aku mula jadi fight underground fighter ni masa umur aku 18 ke 19. Aku jadi juara dunia masa umur 20 lebih. Aku jadi juara dunia 2 kali. Aku besar daripada lawan setahun lepas. Lepas tu aku datang balik ke gelenggang. Aku kena cucuk teruk dekat mata aku dengan cara yang sakit, sangat menyakitkan hati aku untuk tamatkan karier aku pada umur X. Jadi sepatutnya ini dikira no contest. No contest. Diorang kata aku kalah. Apa-apa je lah. Fight balik. Jadi orang yang banyak tanya aku soalan pasal lawan. Aku dulu memang fighter yang sangat bagus. Berlawan ni benda yang sangat susah nak belajar. Sebab kau kena program balik. Insting atas kau. Insting manusia tu. Cara bergaduh tu. Salah. Kau angkat kepala kau tinggi. Dan kau hayun tangan kau jatuh ke bawah. Untuk dapat power. Dan semua yang kau buat tu secara insting tu memang salah sepenuhnya. Dan semua yang kau buat secara insting tu aku ulang balik. Memang salah sepenuhnya. Jadi sangat susah nak program balik insting ni. Pasal sesuatu terutamanya dalam gaduh. Sebab gaduh ni berlaku sangat laju, sangat ganas, sangat pantas. Tapi bila orang tanya aku macam mana nak belajar bergaduh, aku cakap beberapa benda satu bukan sekadar belajar bergaduh. Ia bukan macam aku tak peduli pun kalau ia bukan belajar macam mana nak fakilah bushiling ke. Ia adalah satu yang kau kena training. Sesuatu sentiasa dan saat kau berhenti training, reaction kau jadi pelan. Entah berapa banyak ke dunia untuk kau boleh bergaduh dengan efektif. Kau juga kena kuat, kau juga kena fit. Ada wall bash, benda lain. Kau kena buat jadi kuat dan fit. Fine. Untuk jadi fighter ni, kau kena jadi kuat dan fit plus belajar benda tak senang. Tapi orang selalu tanya aku, martial art apa? Apa patut aku belajar? Dan aku jawab soalan tu. Kalau kau nak belajar bergaduh, jadi boxing. Ini datang daripada seorang underground fighter. Aku ni underground fighter. Dan walaupun aku tahu tendangan aku ni amazing dan sangat tak berguna pun. Dan kebanyakan kes dekat jalanan masuk aku. Dalam club, aku tak boleh nak tendang sangat. Kalau aku pakai jeans ni, aku tak boleh nak tendang sangat. Kalau aku tergelincir jatuh atas rumput, itu kesilapan yang besar. Aku mungkin tak akan menendang sangat dalam street fight ni. Pernah terjadi sekali dua dekat grounds. Tapi secara generalnya, aku tak tertendang. Aku guna tangan aku dan aku menang dengan efektif. Boxing adalah benda yang terbaik. Sebab ni orang selalu datang dekat aku dengan apa pasal wrestling atau BJJ. BJJ tu fucking tak berguna dekat luar cage. Dan bila aku cakap macam ni, World Bash player Brazilian Jiu-Jitsu akan triggered. Diorang mula cakap, oh, kau tak pernah gaduh dengan budak BJJ. Sebenarnya salah. Kau tengok career aku dah masuk cage 6 kali. Aku patahkan tangan dalam 2 fight. Tu sebab aku berhenti cage fight dan sambung dengan underground fighter. Aku dah lawan dengan Adam yang dalam fighter. Aku dah menang dan kena out banyak kali dalam cage tu. Jadi aku faham. Brazilian Jiu-Jitsu ni aku training. Brazilian Jiu-Jitsu ni dan aku lawan menentang Brazilian Jiu-Jitsu secara profesional. Tapi aku beritahu kau untuk jalanan, untuk self-defense. Jangan buang masa kau dengan BJJ atau wrestling. Dan ini sebabnya peraturan nombor 1 dekat jalanan adalah jangan pergi jatuh ke lantai. Kau tahu kalau kau tak tahu kalau lawan kau bawa senjata macam pisau. Inilah peraturan sangat penting. Peraturan nombor 1, jangan pernah jatuh atas lantai. Sebab kau tak tahu kalau pihak lawan kau bawa senjata, tiba-tiba dia bawa kawan dia, lepas tu kawan dia datang nak tendang muka kau. Kau tak tahu kalau polis akan datang. Kau tak tahu kalau wall beach, semua kawan-kawan dia akan berlari datang dekat sekolah, selekor, datang nak tendang muka kau. Kau kena berada di atas kaki kau pada setiap masa, bersedia untuk lari, untuk selamatkan nyawa kau. Berguling-guling atas lantai dengan seorang mamat tu bukan idea yang bagus untuk kau. Sebab, yang aku namakan sebab dia, banyak lagi. Banyak BBJ ni tak efektif. Banyak sangat move dia. Melawan peraturan jalanan. Ya. Trigger code jadi dalam kes. Tapi takkan menjadi. Kalau kau seorang yang boleh gigit fucking telur. Kalau seorang boleh gigit fucking telur kau. Dan armbar takkan menjadi. Kalau dia gigit seketul kulit kau. Dan benda-benda lain ni takkan menjadi. Kalau dia angkat batu dah ketuk kepala kau dengan batu. Macam mana? Kalau dia angkat kepala kau.
Dia angkat kau, dia letak kau dekat batu, lepas tu dia ketuk kau dengan batu. Kau cuba trigger Cook, seorang mamat. Bila dia boleh angkat kau dan hempaskan kau atas sipin, bukan octagon, bila body dia slam, kepala kau atas sipin, kau bagi tahu aku macam mana nak lepas dengan trigger Cook tu. Tanpa cedera diri sendiri. Itu bullshit. Semua tu tak efektif dekat jalanan. Dan benda paling penting, dan ia adalah benda yang paling penting lah. Paling gila. Pasal semua benda ni, bila kali terakhir kau pernah nampak fair fight dekat jalanan? Pernah. Aku dah banyak kali straight fight. Aku tinggal dekat Asia, aku tinggal dekat tempat yang bahaya dan aku dah pergi ke banyak negara. Experience aku bagi tahu kau, aku tak pernah nampak fair fight. Setiap kali aku dalam fight, aku lawan ramai orang sebagai seorang striker, sebagai seorang combat yang boleh strike, aku boleh handle ramai lawan. Biar aku bagi tahu kau satu, kau boleh ambil player BJJ yang terbaik dalam dunia ni. Kalau dia lawan 2 orang, dia kalah. Sebab sebaik je dia cuba nak pegang seorang, yang seorang lagi akan lompat atas fucking muka dia. Jadi peduli apa? Kau bagus macam mana pun, Cook jenis tu, kau akan kena fucking grounders and pounders, ataupun kau akan kena pijak dan kena belasah. Peraturan street fight adalah kekal atas kaki kau. Guna tangan kau yang bersedia untuk bertukar daripada yang menyerang kepada berlari untuk selamatkan nyawa kau sekelip mata. Ini nasihat yang aku bagi kau. Kau nak belajar bergaduh dekat jalanan, boxing. Jangan fucking main-main. Jangan main-main dengan BJJ wrestling tu. Jangan. Sebab aku nak bagi tahu kau, semua tu adalah buang masa. Kalau kau belajar daripada BJJ atau wrestling, buang masa. Siapa yang rasa aku salah, aku cabar kau benda berikut. Kau ada seorang kawan kau datang dan cuba lawan aku, dan aku akan tengok guna je apa yang aku tahu, dan kita tengok macam mana fight tu pergi. Aku jamin kau akan kena beberapa pukulan. Aku mungkin kena beberapa pukulan, aku tak tahu kau siapa. Tapi walau macam mana pun, aku nak berada atas kaki, aku akan tengok, aku akan bergerak. Kau akan tumbuk dekat muka kau, mana-mana muka kau, mana-mana budak BJJ dalam dunia ni. Tak kisahlah kau hebat macam mana pun, kau datang lawan aku dan abang aku pada masa yang sama, dan aku jamin kau kena belasah teruk.